Look at that difference. Before, after. Sajalah nak bagi tahu yang loose powder Sally ni dah nak habis stok korang. Aku jenis suka tepuk dekat belakang dia, letak kat cap. Tuang dekat cap macam ni. Ni cara aku pakai. Okay. Puff kita bagi sekali tau. So cara aku akan ambil. Kita akan tap berlebihan dekat tangan ni macam ni. Tengok atas and then terus dab. Dab tau. Kau jangan slide pula. Kau kena dab. Macam tu. And Sally punya loose powder ni translucent, korang tak ada colour. Jadi you kulit fair, kulit medium, kulit tan semua boleh pakai. Bawah yang tempat kita contour tu, kita letak. Lebihkan bahagian smile line and celah hidung sebab ni cepat crack and cepat berminyak. Kilat-kilat kat dahi kita ni. Nampak tak? Nampak tak korang? Okay, yang penting Sally punya loose powder ni waterproof and dia bagi blurry effect. Sekarang ni tak ada filter langsung Tak ada filter langsung. Okay, lepas tu ambil fluffy brush, kita buang excess powder tadi. Ada orang tanya, kena pakai ke loose powder ni? Kalau tak pakai boleh ke? Boleh je, tak ada masalah. Tapi kalau macam you nak makeup you mampan, you nak makeup you tahan lama, berbelas-belas jam, you nak makeup you tak bergerak, waterproof, nampak blurry effect, you kena pakai powder lah. Okay korang, kau boleh nampak tak the difference? Yang ini kita tak pakai lagi, yang ini kita dah pakai. Yang ini kita punya side before, and as you can see, dia tidak seblur yang ini. Aku tak pakai filter tau. Aku tak tahu lagi macam mana nak buktikan ni aku memang tak pakai filter. Tapi you can see sendiri. Sini kau boleh nampak texture muka aku. Kau boleh nampak tu texture, pori, you can see. Compared to this side, dia terus blur. Cubalah korang sebab aku ni dah penat dah hari-hari explain benda yang sama.